Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita nak belajar bahagi menggunakan jadual survey tahun 3. Okey, first kali apa yang perlu kita lakukan adalah sediakan jadual survey yang mempunyai dua bahagian, iaitu down dan juga up. Juga 4 step jadual survey, iaitu yang pertama cari, kedua salin, ketiga tolak dan keempat turun. Baiklah, mula-mula sekali kita sediakan soalan, iaitu 575 bahagi dengan 5. Kemudian nombor pertama tu adalah 5. Kita jangan lupa 4 step jadual survey tersebut. Kita cari 5 dekat bahagian down dan juga bahagian up. So, step pertama selesai. Step kedua adalah kita salin up and down 5 dan 1. Kemudian kita tolakkan bahagian down dan selesai step ketiga. Kemudian kita turunkan nombor seterusnya, iaitu 7 ke bawah garisan tolak dan selesai step keempat.